berjalan bersamamu. Are you sayang me? Are you sayang me? Sayang! So, sekarang kami berada di Pantai Mori. yes, tempat favorite aku. Pantai. Your favorite place with your favorite girl. Dan dia jadi our favorite place lah. Ya. Tapi mungkin lepas ni kita akan dapat datang bersama. Why? So, mungkin kita tidak akan bersama lepas ni. You don't want to spend time with me anymore? Kalau sudah terhalang oleh waktu, komitmen kita masing-masing ada komitmen. So, Alah, kalau Syed Saddiq pun boleh usahakan walaupun dia menteri, takkanlah kau tak boleh usahakan masa sedangkan kau Amri Zaidi. usahakan untuk kau. Kalau kau rasa berbaloi. Berbaloi macam mana? I don't know. You put the worst. Is it worth it or not? It's on you because you're the man. So, kita tak perlu intro sudah. Okay. Sebab ini last content kita, konsep dia sedih sudah. Tapi kau tak sedih pun. Sedih lah. Macam yang kamu tengok tadi teaser Lotso ni, dia jadi intro kami untuk last content ni. Lepas tu mungkin konten ni mungkin tidak beraktiviti, tidak seperti selalu. Mungkin kita akan ke arah yang lebih, mungkin bercakap gitu, meluangkan masalah gitu, deep talk mungkin. Mungkin aku akan ajukan soalan juga. Okay. Aku boleh ajukan? Ada beberapa soalan ni, boleh? Okay. Sebelum tu aku sudah sediakan makanan untuk kau makan. Tapi kalau kamu tengok dalam teaser tu, Echa bagi aku, tapi ini aku bagi dia lah. Sepatutnya aku buang. Tak mau? Aku bagi kau lah. Kau pegang. Dah ada 2 anak dah. Ni anak ketiga pula. Nak bagi nama apa ni? Kau mau simpan ke tu? Boleh juga. Kan? Look cute. Looks like you. Cuba buat kening macam ni. Cik, aku tak sabar nak tahu. Oh, tahu apa? So, benda yang kau nak cakap. I sudah tunggu benda ni selama Sebenarnya, sebulan dah weh. Sebenarnya untuk konten ni sebenarnya aku macam jujur aku tak prepare pun sebenarnya. Tapi aku ada terfikir untuk buat untuk kelas konten ni dari sebelum-sebelum ni lagi. Terfikir macam kadang aku, sebab aku jenis mandi lama kan. Lepas tu bila aku mandi tu kadang aku ada terfikir lah untuk apa yang aku mau tanya untuk kelas konten tu. Tapi aku macam tidak ambil berat pasal benda tu. Sebab mungkin aku rasa macam, oh aku masih mau buat benda ni, nak mau dia berakhir, faham? Tapi tetap juga terjadi. So ini last content ni, mungkin kalau kamu nak tanya soalan ke apa ke, mungkin boleh. Tak ada. Atau aku dulu. Aku banyak persoalan sebenarnya. Okay. Aku ada 15 soalan, tapi aku naklah tanya semua. Soalan dia, aku select lah dulu lah. Apa momen kau? Apa momen kau yang kau rasa best selama kita berpartner? Aku rasa kan, ada banyak-banyak momen kita yang best. Aku rasa momen paling best konten terakhir, konten aku. Konten pergi. Sebab? Sebab dalam konten tu, you being so nice to me. Cakap-cakap, bila setiap hari makan ayam, tiba-tiba makan ikan. It's a good feeling lah. Kan? Tapi aku tak suka bila kau baik sangat. Kenapa? Jadi jahat kan? Aku tak suka bila rasa orang sayang aku, tapi benda tu aku tahu tak akan kekal. Faham tak? So aku tak suka orang jadi baik dengan aku. Oh, maksudnya? Lagi-lagi lelaki lah. So lelaki kan kita boleh sayang. Sayang yang suka kan. Tapi kalau macam perempuan, dia macam
kawan sahabat. Sayang kalau perempuan baik tak apa. Tapi kalau lelaki macam ada batas baik tu. So maksudnya kalau baik, sayang gitu? Tak juga. Itu yang kau maksud Tapi kan kan? kau cakap kau sayang aku kan? Dan kau percaya yang aku sayang kau? Tak juga. Tak juga. Aku susah nak percaya orang. Itulah momen paling best aku rasa. Dan kau macam layan je aku punya keseronokan dan keterujaan untuk tengok haiwan tu. Faham tak? Sebenarnya tu macam menyeronokkan lah. Ada orang yang macam support kita punya emosi ketika gembira. Faham tak? Contohnya macam kalau kita sedih, kita suka kalau orang support kita sedih. Kalau kita happy, kita suka orang support kita happy. Maksudnya kau ni seorang yang manja. Kau mau semua tu direalisasikan. So kau tak dapat feelings yang... Aku suka jadi manja dengan orang yang aku selesa. No? Amri tak nak buat apa konten ni korang sebenarnya. Saya yang paksa dia buat. Dah sebab aku rasa macam... Pasti dia dah cakap, kau yang nak buat, kau yang nak buat. Terasa saya. Okey, apa motif kau untuk buat benda ni? Because Sebab dia gini aku... a proper closure. You know? Ya, tahu. Tapi aku rasa macam aku tiada semangat untuk buat last content ni sebenarnya. And that's what I mean. So bila aku tanya kau macam bagi jawapan yang okey je gitu. So aku rasa macam tak perlu mungkin konten ni gitu. Inilah masalah dia. Dia mengharapkan emosi orang lain untuk Sama mendorong, macam kau. untuk mendorong Kau selalu buat keputusan untuk aku. Okay, but yelah, maksudnya macam tadi. Kenapa kau nak tunggu jawapan aku baru kau nak buat? Ya, sebab ini... This is your content, right? Tapi aku perlukan kau dalam konten ni. Ya, kau yang perlu bersemangat supaya aku cakap, okay, jom. Semangat untuk apa? Berpisah? No, I mean like, okay, dia macam ni lah. Bila orang tersayang kita, kau pun sendiri cakap mengikhlaskan tu berat, betul tak? Tapi label tersayang orang adalah bila kau mengikhlaskan. Itu adalah label sayang yang paling hebat sekali. And you, aku tahu kau orang yang hebat, Amri, so I know you can do it, okay? Stop it! Aku nak lampang je kau sekarang, kau tahu tak? Okay, next question. Cepat, banyak lagi soalan. Dan kau rasa aku mengikhlaskan? I don't know, but you have to. Okay? What's wrong with you? Itu persoalan yang perlu aku tanya dengan kau. Ya tak, aku sangat gembira yang kau bukan sementara sebab aku setia boleh jumpa kau. Even kita dah berubah, faham? Kau yakin kau jumpa aku lagi lepas ni? Oh my god, kau nak pergi mana? Coba aku cakap, aku ada planning lain. Yeah, I don't care where you at. Aku gembira dengan apa-apa keputusan kau, okay? Asalkan kau berjaya. Okay, dah, cepat. Next soalan. Terus. So, soalan kedua. Sambil makan lah. Kau tak start. Kan awak makan kan? Soalan kedua Why you ni... buy dessert? Hah? Why you buy dessert? Sebab bapak kau belikan untuk mamak dia. Aku belikan untuk kau. Sebenarnya ini favourite mamak dia. Iya kan? Ya. Ha. Okey, soalan kedua ni. Benda yang kau tidak suka sepanjang kita berpartnership. Yang mungkin ada buat kau terasa. Gitu. Aku rasa ada aja benda yang kau terasa. Kadang aku nampak je riak wajah kau. Sebab aku ni orang yang macam melihat dari segi macam psikologi, tau kan? Macam dari segi cara dia menyampaikan, intonasi suara dia, riak wajah dia. So aku dapat baca dari situ apa dia punya perasaan. Mungkin tidak dapat baca sepenuhnya. Gitu. Betul lah. Kalau cakap pasal terasa dengan kau, aku rasa banyak benda aku terasa dengan kau. Like, banyak gila. Tapi banyak juga kebaikan yang kau buat kat aku yang aku rasa macam tak apalah, biarlah dia cakap apa pun. Contohnya benda yang aku terasa dengan kau macam tadi. Amri, dia judge saya sebab saya punya konten YouTube vlogging. Pasal dia cakap, kau bukan YouTuber pun, kau vlogger. Tapi semua yang aku cakap tu berdasarkan apa yang aku nampak. Benda tu menyakitkan hati saya. Sebab apa? Sebab dia pun ikut niche tu juga. So dengan alasan dia kata sebab saya selesa dengan niche tu. Sebab aku tak boleh bercanggah dengan kau. Siapa cakap? Aku perlu utamakan keselesaan kau, maksudnya. Kau utamakan keselesaan aku. Lepas tu kau macam put the blame on me. No, tak blame pun. Itu reality yang aku cakap. Even kau terasa tapi benda tu reality tau. It is. Aku tahu aku vlogging. So, perlu kau macam like point out benda tu. Benda tu macam annoying gila. Macam mana kau nak declare kau seorang YouTuber tak faham? One thing Nas yang aku suka buat macam tu. Aku suka aku nak mau kau bagus tau. Aku suka kau macam annoying.
Main dengan kau. Aku nak cakap kau macam Selesa. Itu je lah yang ayat kau boleh bagi tak? tak, aku rasa macam kalau kau ingin, aku rasa macam ada benda yang aku perlu ni. Kau perlu? Yang perlu aku macam aku sudah sakitkan hati kau gitu. Lepas tu aku suka benda tu sebenarnya. Aku suka kau tengok kau sakit hati. Apa masalah kau ni? Aku tak suka kau macam normal. Aku rasa tu love language kau lah. Kau suka bully partner kau. Are you like that? Siapa partner aku? Partner konten kau. So? Yelah, Baru kau kau je yang berpartner dengan aku. Aku tak tanya kau macam ni ke dengan ex kau, I mean. Kenapa kau kaitkan ex aku dalam hal ni? Maksudnya aku nak tahu love language kau lah. Macam aku kan aku suka spend time and quality time. Kalau macam kau, aku rasa suka membuli lah. Bully manja-manja. Tapi saya tak rasa benda tu manja. Aku tak rasa. Kau lah benda tu macam Kalau kau rasa, kalau kau mau memastikan benda tu kau perlu ni dulu hidup dengan aku. Kau nak. Kau nak hidup dengan aku. Setiap hari kena bully. Macam mana kau tahu itu Macam love? aku bangun tidur, boleh cakap, ya lepas ni. Satu hari dengan anjing aku, mati Macam mana kau tahu itu love language aku? Kau yang kau seorang je belajar psikologi. Aku tak sayang kau. Kejap sayang, pening lah aku. Benda tu lah saya terasa. Sebab Amri ni dia tak sebab dia jenis tak terasa orang dengan orang. Jadi dia tak sensitif dengan orang lain. So dia rasa apa yang dia cakap tu tak akan menyakitkan orang tu. Mungkin dia rasa akan je sakitkan, tapi dia akan cakap juga, dia tak kisah. Hanya sebab dia tak kisah, dia rasa orang lain pun tak kisah juga. Faham tak? Kisah je pun. Tapi aku suka dia macam jadi cabaran untuk aku untuk fix it. Aku perlu perbaiki gitu. So kalau tak ada masalah hidup kau macam tak tenang. Dia macam boring tau kan. Tiada benda yang perlu diperbaiki. Tak boleh hidup aman langsung dengan dia ni masalahnya tau. Dia macam menarik lah kau suka baiki benda, tapi janganlah kau yang buat hal, kau yang nak baiki. Faham tak? Benda tu macam segabut. Okey lah baiki benda yang Benda bertindak dia balas. Macam orang cakap, tak ada kerja kau buat kerja lah, macam tu. Tak ada masalah kau buat masalah. Okay, next. Soalan ketiga, at the first place, kenapa kau pilih aku? Sebab aku rasa kau comel. Nah, ini jujur lah, jujur. Cerita ni habis sini sudah. Aku pilih kau sebab okay, dia macam ni. Aku suka berpartner dengan orang yang aku attract. Aku akan gembira untuk bekerjasama sebab aku selesa dan aku rasa diorang comel. Maybe a bit cute and a bit like bertanggungjawab untuk apa tu? Maksudnya boleh bagi komitmen lah macam tu untuk buat konten macam tu. So bila aku tengok kau, aku macam Menarik tidak menjamin. I think I can get a chemistry with this man because he's cute, he's Dan kau tiada dalam list aku untuk aku pilih. Kenapa kau pilih? Kenapa aku pilih? Ya. Okay, ni aku jujur kenapa aku pilih kau juga sebab time tu sebenarnya aku tahu aku baru dan aku perlu seseorang untuk carry aku dan orang tu perlu strong gitu. Kau rasa aku strong? Mungkin better dari yang, bukan mau compare lah, tapi better lah kalau dapat kau mungkin. Tapi kesilapan aku di situ sebenarnya, plan aku pada awalnya aku sudah bagi tahu kan aku nak mau berpartner pun dengan orang yang ada kontroversi, yang ada fenomena. Sebab aku tahu benda tu, sebab dia akan melibatkan aku kalau aku on progress gitu. Aku tahu pun benda tu sebenarnya, tapi aku tak tahu kenapa aku macam time tu terbuka hati juga. Mungkin ini semua suratan takdir. Sebab aku bayangkan time tu kau duluan pilih aku. So aku boleh ubah aku punya plan time tu juga. Aku tak tahu kenapa. Sedangkan plan aku pilih orang lain. Gitu. So sebenarnya tempo aku berfikir time tu pendek mungkin. Tapi itu bukan penyesalan untuk aku. Aku tak rasa aku menyesal pun.
mungkin ada sebab semua tu kan. Mungkin kalau aku pilih orang lain mungkin ada hal yang lebih buruk berlaku. So next question. Andai kata partnership kita ni dia jadi sejarah aja, apa kata terakhir kau? Jadi sejarah je. Macam tak akan comeback lah macam tu. Maybe First and last ni. mungkin jadi ini adalah yang terakhir lah. Maksudnya apa pesanan Aku kau? ada ayat tau. So aku ada satu ayat tu kau. Ayat dia macam ni tau. Aku dah lama dah fikir ayat ni. Ayat yang aku memang nak bagi tu kau bila kita berpisah. Maksudnya kau sudah ready untuk berpisah lah dari sebelum ni lagi. Kita sebagai manusia kena belajar untuk menerima apa yang bakal jadi. You know? Kau pun dah pernah rasa kehilangan kan? Aku pun pernah rasa kehilangan juga. Jadi aku tahu macam mana nak prepare diri aku. You know? Even sesayang mana pula aku ke orang tua ke apa kan. Jadi ayat dia adalah pokok perlukan matahari kan? Ikan perlukan air. Manusia perlukan oksigen. Dan waktu aku perlukan seseorang, kau ada dekat situ. You know, you save me. Some part of me lah. Kau macam menyelamatkan aku. You are my superhero. Thank you. For being a superhero to me. Dia mungkin nampak tak besar kot. Tapi sebenarnya kewujudan kau sewaktu aku dikecam tu sangat-sangat ada impak yang positif lah dalam hidup aku. Mungkin sebab itulah. Mungkin itulah hikmah dia. Mungkin sebab itu juga Tuhan gerakkan hati aku untuk pilih kau juga time tu. Ya. Aku rasa kalau aku pilih orang lelaki lain pun still akan kena kecam. Tapi dengan kau kan. Aduh, tak reti lah nak explain, sedih lah. Aku tak nak nangis lah. You know, I just appreciate you so much. Kau macam cahaya waktu aku tengah dalam kegelapan. Bunyi dia klise kan, tapi it's real. Dia macam betul. Kalau korang pernah ada rasa satu kesuraman dalam hidup korang kan, lepas tu macam ada kawan korang yang tolong korang kan, macam bagi korang semangat, buka mata korang. Orang tu sangat, dia akan jadi like big impact lah dalam hidup. Okey, apa pesanan kau sebenarnya ni? Pesanan? Oh, tadi pesanan ni? Sebenarnya pesanan. Pesanan aku adalah, Andai kata ini adalah pesanan aku adalah kau oksigen aku. Okay. It's a bit true lah. Sikit lah true. Pada ketika itulah. So pesanan aku untuk kau adalah, aku harap kau seorang orang yang baik. Jadi aku tak menyesal berbuat ni dengan kau. Dan sebenarnya aku nak minta maaf kat kau. Janji pun tiada mood. Izzah, tolonglah, ni last content kita tau kah? Okay. Tak apa lagi itulah. Sebenarnya aku plan-plan pun sebenarnya sebab itulah faktor juga aku macam banyak faktor sebenarnya kenapa aku macam susah mau buat. Aku mau buat, aku excited untuk buat. First time pula aku buat kan. Macam tapi bila aspek-aspek macam ni aku sudah atur je baju ni untuk aku cakap dalam konten ni gitu. Aku mau start macam gitu, berakhir macam gitu gitu. Sorry for that lah. Dah excited aku ada dia lah untuk kau. Yalah. Aku tahu ini hadiah ni memang kalau jujur lah aku cakap sebenarnya aku nak mau bagi kau hadiah pun. So kalau macam diri aku jarang rayakan diri aku tau. Aku memang rayakan orang lain je. Baru aku ni jenis yang macam dari dulu aku letak macam sebaik-baik hadiah itu adalah mendoakan sebenarnya. So setiap kali aku hadiahkan orang dengan doa sebenarnya. So aku rasa mungkin Inilah aku mau berterima kasih dan minta maaf juga lah. Walaupun aku sudah buat di konten. Konten? Dan aku? Bukan. So,
Dengan Amri aku nak berterima kasih. Bukan dengan Amri je, dengan Aisyam Clan juga. Korang support kita orang dengan sangat hebat sebenarnya. Even kami dapat tantangan yang hebat tapi support juga support yang hebat. Tuan Amri, terima kasih sebab bagi semangat dekat aku waktu aku tengah down. Terima kasih sebab cuba faham aku dan ikhlas dalam partnership ni. Aku rasa apa yang aku tengok kau sibuk nak mundi ikhlas. Kau sibuk nak mundi macam kau tak boleh kalau aku tengah fake. Kau akan macam kau fake ni sekarang. Kenapa kenapa kau sibuk sangat nak? Ya, sebab aku sama kita kan. Tidak. On cam ke off cam aku sama aja. Aku anggap dia sama bagi aja. aku tu comel lah sebab kau letakkan keikhlasan dalam shoot content. Macam tu. Dan kalau kau tanya aku kenapa aku sayang kau, sebab aku ikhlas buat benda ni. Kau sayang sebab ikhlas ataupun kau ikhlas sebab sayang? Sebab semua keikhlasan yang aku buat ni, sebab tu aku sayang kau gitu maksudnya. Faham tak maksud? Aku buat semua ni ikhlas, jadi aku sayang kau. Itulah penyebab kenapa aku sayang kau. Faham tak? Sebab kau buat sebab aku benda ni ikhlas. Baru kau sayang. Bukannya sebab kau sayang kau ikhlas. Sayang tu datang dari mana? Sayang tu datang dari keikhlasan aku. Jadi mana datang dulu? Ikhlas ke sayang? Ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Sebab aku buat benda ni semua ikhlas. Tapi kenapa? Kenapa apa? Kenapa? Ikhlas je, kenapa? Tak boleh ikhlas lah. Dan aku nak minta maaf sebenarnya ni aku macam ada susahkan kau ataupun membuatkan patutnya kau boleh pergi lagi jauh tapi kau dengan aku ke tahap ni. Kenapa macam itu? No, itu aku rasa apa penyesalan aku lah. Sebab aku tahu kau orang yang hebat. Itu je aku nak cakap. Sebab itulah aku pilih kau. Sebab aku tahu kau orang yang hebat. Lepas tu? Dan of course aku nak orang yang hebat dalam hidup aku. Tak jadi partner aku. Faham tak? Sebab bila hebat dengan hebat dia jadi pop. Macam tu. Lepas tu bila kau nampak sekarang? Still hebat man. No, really. Kau hebat lah bagi aku. Aura kau tu. Faham tak? Remember when you protect me? Oh my god, that's so hot. I like that part. Sebab sebenarnya Amri memang macam tu. Dia suka protect orang sekeliling dia. Dan Amri ni dia jenis observe punya orang tau. Hari tu pernah kita orang pergi beli barang runcit dekat Jaya Grocer. Lepas tu saya ambil troli yang kecil. Ingat nak beli sikit je barang. Rupanya nak beli banyak barang. Lepas tu waktu saya tengah tengok barang tu, dia keluarkan apa yang saya dah letak dalam troli. Lepas tu dia susun. It's so cute Amri. Sebab Amri jenis orang yang observe. So siapa yang berpartner dengan Amri lepas ni, saya just nak korang tahu yang dia sangat-sangat dia seorang lelaki yang tak perlu kot. Kenapa? Kenapa pesan dengan orang? Kenapa pesan dengan partner aku? Kenapa? Biar je lah dia. Kenapa pula? Biar je lah dia kenal aku dengan cara apa yang dia nampak. Oh, ya? Kau rasa benda yang aku buat dengan kau ni aku akan ulang dengan orang yang seterusnya know, because you are a nice guy. No? Susah lah Amri. Thank you Acha. Thank you sebab ini first experience aku. Lepas tu thank you lah untuk journey ni. Sebab kau sudah bagi komitmen yang di luar comfort zone kau. Kau bagi effort yang mungkin benda yang kau belum pernah buat. Gitu. So aku rasa macam wow. Sebab aku ambil tahu juga sebelum aku berpartner dengan kau. Aku ambil tahu juga pasal kau. Of course lah mesti ambil tahu kan. Sebab lepas ni aku akan hadap kau gitu kan. So aku tahu style kau macam mana. Aku tahu cara kau ni. Thank you. Macam aku ada beli something untuk kau. Ya, tadi dia cakap. Itu ambil tak? Dah tahulah, aku dah tahu sebab macam mana ni. Aku minta maaf je lah kalau selama ni. Tapi jujur lah, yang minta maaf ni aku perlu betul-betul. Okay. Minta maaf lah. Why? Kalau kau dah terasa hati ke apa kan. Walaupun sekejap je kan gitu kan. Banyaklah terasanya. Tak maksud, ya tahu, aku tahu kau terasa.
Aku pun sedar aku buat kau terasa. So memang kau nak. So minta maaf lah. Mungkin lepas ni tiada sudah. Kau tak buat. Ni hadiah untuk kau. Ini hadiah untuk kau. Aku bagi kau, okey? Ah? Tapi tak sihat lah korang. Saya takut. Kau mau buka sendiri ke? Kenapa? Sorry, hari ni aku cari tadi gini. Aku sebenarnya aku mau belikan kau yang macam yang mungkin bermanfaat untuk kau gitu. Belikan benda-benda yang bermanfaat lah, ndaklah macam yang sekadar pakai-pakai apa ndak gitu. So aku nak belikan aku belikan kau tengok sendiri ke atau aku yang kasi tengok? Aku pejam mata. Habis tu aku bagi kau satu-satu. Banyak ke? Dah lah banyak. Tapi adalah. Tapi aku bagi yang betul-betul aku mau bagi dulu. Okay. Benda ni betul-betul aku mau bagi. Bagilah yang tak nak betul-betul dulu. Di level by level. Okey. Okey, yang paling biasa dulu. Okey. Ini tadi tengok aku jalan, sebenarnya aku cari benda yang aku mau cari untuk kau first. Habis tu aku ternampak dari jauh. Okey. Macam aku belum dapat apa yang aku mau beli untuk kau. Tapi aku ternampak benda tu macam beli je lah. Macam aku malas mau fikir. What is that? It is so cute. Setengah orang. Comel lah. Sebab Pembawa telefon korang. That's so cute. dapat excited sana, bukan kau pakai pun nanti tu. Mana tahu. Kamu pakai tembila, kamu pakai. Masalah dia. Aku kan ada 2 telefon. Ya, itu je aku Jadi, fikir. satu telefon tu aku pegang kat tangan, Satu lagi kau kat gantung. pinggang. Sebab aku harus hilang telefonnya kat office. Kamu peganglah cakap dia ni. Nak tipu je kamu. Siapa yang tipu siapa sekarang? Apa yang aku tipu kau? Kau nak beritahu aku tak? Apa? Apa benda yang sebulan lalu tu? Ya, aku beritahu. Tolong. Baru kau okey. Ya. Walaupun aku terreka-reka nanti. Tengok, dah bagus putih tiba-tiba. Dia datang. Jangan. Ya, ya. kan? Okey. Lepas tu macam mana nak dia? Kayak gini. Okay. Yes. I will use iPhone 17. Dapat beritahu orang lah. Riak. iPhone 17. Okey. Oh my god, that's so cute. Baiklah, dia excited di sini je. Nanti dia nak pakai pun. Mau next ke tak? Mau kamu. Yeah. Ni apa? Penjelasan? Ini pun sama. Dia di tempat yang sama. Dia di tempat yang sama. Bukan tujuan aku ni mau beli ni. Tapi tiba-tiba aduh. Ya! Kenapa semua laksa? Kan dia di tempat Is it yang you? sama. Sebab Is dia, it? sebab Wow! Amri cantiknya. dia di tempat yang sama. Amri mesti mahal Aku kan? nampak dari jauh kan? Dia tahu kan? Dia besar gini. Lepas tu semua lotso. Amri, this for baby. Macam menarik. Sedangkan benda yang aku perlu cari tu bukan ini ya. It's so cute. Kamu jangan percaya dengan dia punya reaction ni. Dia nak pakai pun semua ni. Aku tahu dia sebab aku mau dia minum air. Hari-hari beli mineral. It's okay. Sudah? Ni. I want to take picture you with all this present. Okay, last. Ini betul-betul yang aku mau belikan kau sebenarnya. Okay. Semoga bermanfaat lah untuk kau. Telekong. Nak sikat telekung ke? I like it. Nak boleh ceritakan Rija? Kenapa? Mahal lah. Mahal untuk? Untuk aku. Untuk kau? So cute. Amri, it's expensive for telekong. Untuk kau pakailah. Tanya kakak aku, Kak. Aku tanya kakak tu. Kak, mau cari telekung. Lepas tu dia cakap,
macam mana muka dia? Besar kah muka dia? Gitu. Terus aku tengok. Terus aku tengok gambar kau. Masa? Aku tengok gambar kau lepas tu. Oh, ambil yang ini je lah. Gitu. Ya, ya. Okey je tu Kau dia. tu. Iya. Thank you. I like it. Percaya untuk kali ketiga. Outer peace for inner peace. Kau lah inner peace aku. Betul lah. Itu je. Habis sudah. I like it. Thank you so much. So itu je lah mungkin Sebenarnya konten. aku ada benda nak bagi kau juga. Nanti aku bagi. Hah. Tertinggal kat rumah. Mungkin itu je konten untuk last konten ni. Aku rasa macam, tahu lah, sepanjang perjalanan tadi aku rasa macam pening juga. Aku tak tahu aku kurang tidur ke atau apa. Kena hujan tu. Kena hujan juga sebab cari hadiah untuk dia tadi. Hai, kedai ni tak ada bumbung ke? Tak, kan keluar. Kau ni lah. Keluar cari sana sini. Thank you so much. I really love it. Pusing-pusing pokokmu berry, pokokmu berry. Kamu jangan tertipu lah dengan reaction dia ni. Pusing-pusing pokokmu berry. Dia nak akan pakai pun, dia letak di rumah ya. Dia ni jenis hambur-hambur ya barang dia ni. Ndak ada. Itu je aku rasa. Aku minta maaf kalau selama ni mungkin usaha aku kurang ke apa ke. Mana dah? Ndak ada. Dan mungkin kita buat last outro kita. No. Why? Sebab dari konten-konten Kalau sebelum-sebelumnya. macam tu kita tak payah buat lah. Supaya lain kali kita bertemu lagi. No, sebab sebelum-sebelum ni konten kita punya outro dia sentiasa salah-salah tau. Salah-salah. Salah-salah. Mana ada salah? Tahu tak cerita Syarul yang My Name Is Khan tu? Dia cakap jangan pernah cakap selamat tinggal, tapi cakap jumpa lagi. Don't say bye-bye, but say see you soon. So aku belum ada cakap bye-bye. Kita cakap tadi kali terakhir. So kita jangan buat outro. Outro tidak bye-bye pun. Okeylah. Okay, so itu sajalah konten terakhir. Daripada dua-dua pihak, Aisyah dah selesai, Amri pun dah selesai. Maaflah kalau konten ni macam pelik sikit sebab Amri tak sihat sangat. Saya pula macam emotional entah kenapa. Jadi, jangan lupa untuk support Amri, support saya, support semua AI team yang ada. Okay, boleh cakap. Thank you Aisyah. Oh, Amri, that sounds so ikhlas. Thank you, Amri. Thank you untuk semua. Minta maaf juga untuk semua. Aku. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kami berjumpa lagi. Jika ada burung, pasti ada sarang. Jika ada kamu, pasti aku sayang. Saya Amri, your favorite man. Saya Aisyah, your favorite girl. Kami Aisyah. The last Favorite show, you must watch. Bye-bye. Are you sayang me? Are you sayang me? Sayang!